Ya, sekarang ni kita dekat kebun elek. Kita buat makan besar-besar hari ni. Tengok ada ayam bakar. Aku balon ayam. Tengok ada balon ayam tu. Beli apa? Makan je. Beli apa? Tapi masalahnya kita jumpa tu masalah apa dia tengok. Bila ayam ni kita nak potong kecil-kecil atas meja macam ni, kalau aku katuk, roboh. Jadi kena ada Gunting je. Kena ada gunting. Banyak gunting. Gunting aku baru dapat daripada TikTok Shop. Oh, cantik lah gunting dia. Kau main gunting ni, tengok Main. Kita sekarang ni gunting Main. potong ayam. Tulang. Macam tu senang betul lah. Nampak tu? Tengok. Dia ada cara yang mudah kan. Yelah macam ayam ni kalau kau nak cincang atas meja ni, kau roboh. Yang bawah ni dia ada satu lock. Okey, bila kau tarik dia akan lock. Jadi tak bahaya. Macam anak-anak kau main ke apa dia tak bahaya lah. Dia terkunci kan. Okey. Lagi satu dia punya handle kat sini kau tengok, dia anti slip Kalau macam ada minyak pun dia takkan licin. Okey ah. Dia nampak dia takkan licin. Cuma ni. Lagi satu yang specialnya, dia ni dia boleh jadi pisau. Buka skru ni. Dia pisau dengan gunting dua dalam satu. Okey, lepas kamu pisau, kalau kamu nak jadikan balik dia gunting pun senang je. Dia dalam ada satu spring tau, nampak? Nampak spring ni cuma letak dekat lubang ni je. Mak letak kat lubang ni, lepas tu masukkan balik. Okey, dia automatik dah okey dah. Tak perlu apa pasangkan. Lepas tu sekeru ni kau masuk dekat sini. Masuk dekat sini, kau ikat bagi dia terkeluar kat sini, dia akan tahan. Jadi gunting balik dah. Jangan kacau dia okey kok. Harga pemarahan, potong ayam memang cuma tak payah tetap tengah mampus lah. Baik kuning kat bawah.